Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan. Okey, semoga segala urusan kita hari ini dan hari seterusnya akan dipermudahkan. Hari ini saya nak korang nilai sendiri video yang akan saya mainkan berkaitan suara rakyat yang melibatkan pengeluaran KWSP dibawa oleh saudara Ain dari NGO WRN kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, jom kita tengok video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat pencarum di luar sana. So, seperti mana yang tuan-tuan dan puan sedia maklum, yang mana saya berangkat ke Penang, saya bertemu Yang di-Pertuan Agong. Jadi, kepada sahabat-sahabat di luar sana, sebelum saya nak buka cerita ni lebih mendalam, saya nak sedikit penjelasan, okey? Yang mana pada hari ini saya sebenarnya berjumpa dan saya dapat maklumat yang mana yang Sri Paduka Baginda berada di Penang selama 3 hari. So, saya mengambil inisiatif daripada KL, saya hejut ke Penang semata-mata untuk membawa suara rakyat ini di hadapan Yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan dan puan. Okey? Sedia maklum, memorandum memang kita dah hantar banyak kali isu KWSP ni. Sampai bila? Memorandum ini belum ada maklum balas lagi. Okey, lagipun memorandum tersebut yang diserahkan di istana, macam-macam proses yang perlu dilalui, macam-macam tangan perlu dilalui. So, kita pun tidak tahu memorandum tersebut dah sampai ke tangan Yang di-Pertuan Agong ataupun tidak. Jadi, kepada sahabat, saya ambil inisiatif datang ke Penang bersemuka dengan Yang di-Pertuan Agong dan saya membangkitkan isu rakyat. Alhamdulillah dapat respon yang baik. Pergi semayang dulu. So lepas semayang saya pun melihat Yang di-Pertuan Agong dah faham apa itu masalah rakyat. Tuan-tuan dan puan boleh dengar video yang ini. Aku Batik ada hajat sedikit. Hajat apa? Batik bawa suara rakyat ni. Pergi masjid semayang. Memang. Okey, apa yang korang boleh tangkap dalam video ni? Korang boleh bagi pendapat korang masing-masing kat ruangan komen. Itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Hopefully besok adalah update dari saudara Ain, pejuang KWSP kita ni. Okey, itu saja. Thank you korang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Love you. Akbir. Assalamualaikum, geng. Kalau korang dah tengok video aku, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe tu ramai-ramai subscribe. Sebab apa? Subscribe tu tak kena bayar. Free je. Janganlah kena kod.